prabayar dan ahlinya mungkin berkelar jutawan. Itu peluang menjana pendapatan dengan modal serendah RM100 namun memberi peluang ahli memperoleh pendapatan pasif secara berulangan. Peluang itu ditawarkan Tok Nexel Senyum Berhad dengan slogan Wow Prepaid That Pays. Ia kini mempunyai lebih 1 juta ahli. Namun dengan jumlah 40 juta pelanggan telefon bimbit di negara ini, Tok Nexel yakin menarik 7 juta ahli dalam tempoh 5 tahun. Programnya mudah sekali. Masuk, join, register. Lepas tu anda masukkan keluarga dan kawan-kawan. Yang pertama sekali, keluarga dan kawan-kawan join program kita. Jadi daripada penggunaan mereka, kita akan dapat pendapatan. Dan tiap bulan dia orang top up, kita akan dapat pendapatan daripada top up mereka. Tiada sebarang syarat khusus kecuali ahli berusia 12 tahun ke atas dan pengguna telefon bimbit. Tok Nexel memastikan ahli tidak hanya pengguna telefon bimbit, sebaliknya mampu menjana peluang memperoleh pendapatan. Dan seorang tu dia kerja sebagai kerani. Income dia 1,500 2009. Mana boleh menampung keluarga. Lebih-lebih lagi kalau dia duduk di Kuala Lumpur. Kan? Jadi dengan program ini, dia boleh mendapat pendapatan sampingan. Ada ahli yang dapat terlalu tinggi kan, sampai 500,000 sebulan kan? Dan kebanyakan daripada ahli kita ni, dia punya income 4 figures. Jumaat lalu, sambutan ulang tahun kelima Tok Nexel diadakan di Kuantan. Pelbagai tawaran hebat dan perancangan diatur, termasuk mengembangkan Tok Nexel ke luar negara. So masa saya kerja kedai pun saya nampak orang top up, tak berhenti. So saya kerja sales girl. So saya nampak ini top up bisnes masa tu target saya nak dapat selepas setahun 500 je. Lepas setahun saya dapat 1,600 lebih, dekat 1,700. Pada tahun kedua saya dapat 17,000, tahun ketiga saya dapat dah 33,000 lebih. Kalau campur-campur tuan, satu benda yang tak masuk akal kan. Okey. Dia menghampiri 1,5 juta setiap bulan. Setiap bulan kan. Ini bukan cerita setahun sekali. Yang ini cerita setiap bulan. Saya tak heran dalam Tok Nexel ini, mungkin saya dan mungkin orang lain, mungkin kawan-kawan saya yang lain, tidak lama lagi mereka berpendapatan juta. Untuk sebarang maklumat boleh layari laman sesawang berikut.